proses ni sebab korang support. Kalau ikut hati sih, kita dapat tengok benda ni dengan mata kepala sendiri kan. Saya memang dah nak surrender lah itu hari lah. Macam-macam hal jadi, macam-macam hal. Tapi Alhamdulillah, rupanya awak nak tunjuk yang macam mana pun ujung dia ada manis. Yang menanti ada sesiapa yang tak berhenti usaha lah. Kita boleh kan? Kita boleh. Ni bus stand baru, Muar Trader Hotel. Siapa pernah menginap sini? Sana Tanjung Agas, Masjid Tanjung Agas. Kat situ kalau korang datang, dia papan informasi yang mengatakan fakta tentang Sungai Muar ni dan maksud Sungai Muar tu apa. Sebab kalau si cakap kan, budak macam si cakap ni dengan rambut macam gini lah kan, korang memang tak percaya geng. Itu lumrah manusia lah kan. Kita nak kena tempat macam yakinkan baru orang nak percaya apa kita cakap. Tapi tak apa, saya hanya buat apa yang saya mampu dan semoga semua ni bermanfaat. Ni bangunan apa geng? Ujung tu maknanya kita dah keluar daripada laut. Kita dah sampai laut. Itu Tanjung Mas sana geng. Kita akan pergi kat situ jeti. Ni matahari dekat sini jadi kamera gelap sikit lah. Minta maaf Kalau korang nak pemandangan yang cantik depan ni, korang belikan si kamera lah kan. Support sikit dia. Saya dah buat apa yang saya boleh ni. Kita tumpang jeti Majlis Pembenaran Muar geng. Alhamdulillah. Alright geng, kita sampai dekat Alright geng, setelah penat kita lelah yang kita telah tempuh bersama, akhirnya kita dapat jejak ke tanah kembali geng, Tanjung Emas. Alhamdulillah, terima kasih semua sebab tanpa korang memang saya tak dapat nak buat benda ni geng. Wait, kita punya rider orang sungai. Alright geng, memang puas. Puas sebab apa yang semudah kita jalan ni. Sekarang ni kita dah sampai dekat Tanjung Emas. Terima kasih semua. Terima kasih Abang Aim. Sana Masjid Tanjung Agas. Sekarang ni kita nak pergi masjid dekat Tanjung Emas ni. Mantap mate.